Dia kan kira berapa lama rokok tu akan stay dekat orang. So kalau dia terlampau lama, macam curut kan, that's why curut orang potong. Iyalah. Dah habis, tak habis kan? Tak habis potong. Potong, lepas tu simpan. Tapi rokok tak. So dia kira dia punya duration untuk rokok tu hidup adalah masa 5 minit maksimum untuk orang ni. So dia banyak calculation and banyak juga chemical. Itu kalau yang rokok biasa. Dan yang paling bahaya adalah vape. Okay, nak share benda ni, tak nak share, I don't mind. Sebab vape ni dia tak regulated industry. Ada tak tengok vape tu berapa nikotin dekat dia punya box? Tak ada tulis kan? Dia tak ada tulis. Dia tak regulated. Rokok dah lah bahaya, tapi dia at least dia ada regulated. Okay, rokok ni dia berapa nikotin, so that's all the calculation lah. Tapi vape tak ada. Ya, vape ni apa yang saya nampak dia ada VGPG, vegetable glycerin dengan propylene glycol. Itu je lah yang dia letak. Okay. Yang paling obvious kita boleh nampak. Cuma ingredient dia tu memang tu macam ultra processed food tadi lah, kita tak boleh nak sebut pun. So terpulang lah. So that's it. Okay, faham. Ada lagi sambung? Itu je kot. Kalau nak cerita nanti banyak orang hentam sebab pasal vape ni kan. Okay, dia benda ni dia sharing lah. Tapi sebab vape ni dia relatively new industry. Kalau orang yang agak membaca sikit akan faham yang saya sebut tadi, benda tu adalah industri. Industri ni apa nombor satu dia punya elemen yang dia perlu dapat apabila dia buat industri ataupun bisnes? Ya, betul, pandai Iman. Ingatkan jadi cameraman je. So kita perlukan dapat modal balik, kita punya keuntungan. So dalam semua industri, mungkin Nick boleh baca, sebenarnya yang orang buat food industry sekarang asalnya dia orang ni kaya daripada menjual rokok. Mostly? Bukan mostly lah. It started by dia start kaya, lepas tu dia menambahkan industri dia dengan industri pemakanan. So that's how the economy evolved.